Baik, insya-Allah. Uh, Okey, kita kena semangat sikit pagi-pagi ni. Alhamdulillah pagi semangat. Insya-Allah. Pagi ini, tadi. Ni kena tak sikit. Oh, sorry. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat datang kita ucapkan kepada Haji dan juga Hajah yang mana baru saja join kita ni. Alhamdulillah, hari ni kita buat special sikit. Seperti sebelum ni lah, kita dah lama tak buat recording dalam bentuk yang proper sedikit. Kan, insya-Allah kita akan perbincangkan satu topik menarik berkenaan dengan perjalanan Haji dan juga Hajah. Tapi tak apa, sebelum tu kan kita nak welcoming dulu siapa yang baru masuk pada sesi live ni. Insya-Allah kita akan berterusan live ni sampai pukul 4 pagi 4 petang nanti, sorry. 4 pagi. Insya-Allah 4 pagi tu. Insya-Allah 4 pagi tu pun Jumaat. kita boleh buat nanti kan. Betul, hari ni hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang di mana kita digandakan pahalanya kalau kita buat amal ibadat. Jadi insya-Allah kalau hari penghulu segala hari, betul? Sayyidul Ayyam. Kan, jadi Haji dengan Hajah kalau baru saja join live kita ni, insya-Allah boleh sharekan juga kepada ahli keluarga, kepada rakan-rakan, saudara mara semua. InsyaAllah kita sama-sama dengarkan manfaat berkenaan dengan perjalanan Haji dengan juga Hajah sekalian. Betul. Baik, kita belum berkenalan lagi dengan kita punya host hari ni. Baik, mungkin ada yang dah pernah nampak, mungkin yang baru saja first time nampak. InsyaAllah, siapa Hajah yang menemani saya hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Jun ataupun Hajah Jun. Hajah Jun, betul. Saya ada pengarusan untuk Andalusia Tijarah dan juga Andalusia Islamic Exchange. Jadi bisnes saya ni adalah menyantuni tetamu Allah. Masya-Allah. Duyufur Rahman. Betul kan. Dan juga kita ni dah beroperasi berapa lama tu Hajah Jun? Sejak 2019. 2019. Bukan masa yang sikit-sikit. 7 tahun juga kan? Betul, 7 tahun. Alhamdulillah. 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 Kita ni kiranya dah banyaklah pengalaman kan yang Hajah Jun sendiri ada. Macam-macam situasi, macam-macam perangai lah, tingkah laku jemaah-jemaah ni sebelum pergi mengerjakan umrah, semasa berada kat sana dan selepas mereka balik pun ada 1001 cerita. Betul kan, yang itu yang kita hadap pada hari dekat sini kan. Yang dah pernah join live kita sebelum ni mungkin ada yang dah pernah dengar sedikit banyak kisah tentang kita. Daripada Hajah Jun, daripada Cik Nadia, Encik Haziq pun ada juga kisah dia menarik-menarik semua. Jadi hari ni daripada kalau boleh, Muaz sendiri, daripada saya sendiri, masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Kan tak pernah sangka kan, tak pernah sangka di usia muda. Di usia muda, masya-Allah. Dapat pergi mengerjakan umrah. Allahu Baru Allah. lagi tahu Rezeki. pada bulan Syawal lah. Pada bulan Syawal. Ya Awal bulan 4 hari tu. Pada bulan Syawal. Memang berbeza kan? Betul, berbeza. Kalau pergi umrah ni, sebelum kita pergi umrah dengan semasa berada kat sana, lepas tu bila kita balik pun dia memang lain lah. Saya nak cakap dia punya semangat dia tu, Hajah Jun, kan, bila saya nak berkongsi cerita. Sebelum ni saya dengar cerita-cerita yang saya kongsikan adalah daripada haji-haji yang dah pernah pergi ke sana. Kan, saya sendiri tak pernah pergi. Tapi bila mana saya pergi ke sana tu, alhamdulillah saya sendiri nak kongsikan cerita-cerita saya ni. Kalau Haji dengan Hajah perasan, insya-Allah boleh jemput follow juga kita dalam akaun TikTok official ni, Tijraka official ni. Kita pun ada sediakan video dalam bentuk vlog perjalanan saya dekat sana. Kan, jadi kalau Haji dengan Hajah nak tengok kan, nak mendalami sendiri bagaimana pengalaman kan pergi dekat sana, insya-Allah saya ada tunjukkan. Kita ada tunjukkanlah. Dan juga hari ini kita nak berbincangkan. Kita nak welcome kita punya, masya-Allah, kita ada. Masya-Allah. Terima kasih viewers kita. Kita tengok skrin dekat sini tapi kamera dekat sini dia sedikit apa nama? Technical kalau ni lah kan. Kat belakang tak boleh. Sebabkan dia ada 3 kamera, dia akan menghalang view sedikit. Oh, I see. Okay, tapi tak apa. Menampak, tapi tak apa. Kita ada Muhammad Amir 95 9554. Alhamdulillah. Insya-Allah, ni ayah saya ni. Terima kasih ayanda. Saya ingat staff kita dulu Amir tu. Bukan. Ayah. Alhamdulillah, terima kasih. Masya-Allah. Terima kasih. Sebab hari Jumaat ni sebenarnya dia adalah hari yang hari permulaan hari kita untuk minggu ni. Betul. Sebab separuh negeri dekat Malaysia dia cuti hari Jumaat. Di mana hari Jumaat adalah hari penghulu segala hari. Penghulu segala hari, dan kita meraihkan hari Jumaat dan kita kena bersemangat. Betul. Dan nombor 2 pula, Muaz, kita kena bersyukur sebab alhamdulillah pagi ni kita dapat dibangunkan. Ya. Kita bangun pagi. Nikmat yang paling besar lah. Bangun pagi dengan sempurna, dan bila kita bangun pagi dengan sempurna tu kita kena pasang niat kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada semalam. Betul, masya-Allah. Kan banyak dugaan tu tak? Lagi-lagi pada hari Jumaat ni, kita yang daripada kaum lelaki ni diwajibkan untuk pergi solat Jumaat kan.
Iaitu solat Jumaat tu adalah bersedekah, dengar khutbah kan, kemudian berkumpul ramai-ramai dekat masjid. Itu memang amalan-amalan yang kita sering lakukan di hari Jumaat. Betul, tapi kan nak cerita sikit tau. Kisah dia ada minggu lepas hari Jumaat cuti, hari pekerja. Hari pekerja. Hari pekerja tu saya nak cerita sikit. Haziq, dia tidur lah lepas tu. Dia tidur lepas dia tidur kan cuti, dia tidur. Dia lepas subuh tu dia tidur. Dan kami kejutkan dia untuk pergi solat Jumaat. Masa saya kejut tu pukul 12.30. Jadi dia bersiap-siap kelang kabut dia terus pergi ke masjid. Lepas tu masa perjalanan pergi ke masjid tu, dia macam tengok macam lapang je, tak ada orang semua sibuk-sibuk pergi masjid kan. So dia kata kenapa tak ada kan. Dia pergi dalam tu dah lewat lah. Itulah dia pergi tu. Dia sepasal kerja pergi. Lepas tu bila sampai sana kat dalam masjid tu, dia tengok ada 2 jemaah je dalam masjid tu. Ada 2 orang pakcik je. Lepas tu dia tengok jam dia, rupanya baru pukul 12.30. Tapi keberkatan dia tu Muaz, mungkin Allah rasa macam kan hari Jumaat lelaki kena bekerja, betul? Tapi Allah nak bagi peluang rezeki. Walaupun tak disengajakan datang awal ke masjid, beliau dapat mengaji baca Al-Quran dalam masjid. Masya-Allah kan. Baiklah tu. Betul. Itu maknanya Allah gerakkan tapi kita sedar lah. Kan masa kita sebenarnya bila hari Jumaat, kalau lah kita cuti hari Jumaat. Jadi lelaki sepatutnya buat apa? Seperti macam kita pergi Mekah Madinah hari Jumaat. Kan? Seawal 3 jam. 3 jam awal, 2 jam kan, awal. 3 jam awal kita dah kena pergi masjid. Dan masa kat masjid tu, ya Allah, baca Al-Quran, buat solat sunat, macam-macam benda, betul tak? Betul. Kenapa kena pergi awal masjid dekat Mekah Madinah tu? Itu kan, itu satu tips yang berguna lah. Haji dengan Hajah kalau boleh pergi dekat sana untuk solat fardu ni, pergi 2 ke 3 jam awal adalah untuk kita dapatkan tempat duduk dekat dalam masjid. Betul. Nak solat dalam masjid. Nak solat dalam masjid. Berbezalah kat sana kan, saya rasa macam sedih, tersentuh juga. Sebab dekat Malaysia ni kita banyak sangat masjid besar-besar. Betul. Tapi kita tak pernah ambil peluang untuk berada kat masjid tu macam tergesa-gesa semua tak ada kan. Tapi kat sana kita lambat, bayangkan tak dapat solat dalam masjid. Betul. Macam mana perasaan kita? Betul tak? Allahu Akbar. Rugilah kan bila kita dah sampai dekat sana. Memang sampai dekat sana tu dilipat kali ganda kan amalan kita. Cumanya lagi banyak lipat kali ganda dia bila kita dapat solat kat dalam masjid. Betul. Beriktikaf sekali lah. Betul, beza. Memang best lah. Dan kita jumpa ramai lagi warga-warga asing kan. Betul, daripada foreigner daripada negara-negara lain. Dan mereka pun macam kita juga nak dapatkan sesuatu. Kenapa pergi mengajikan umrah ni kan? Betul kan? Kita bukan orang lokal dekat sana dapat pergi tiap-tiap hari. Betul. Jadi manfaatkan masa kita betul-betul dekat sana. Tadi Haji Ajun ada cakap banyak masjid yang cantik dekat Malaysia ni. Kan? Salah satu masjid yang cantik. Saya suka masjid, sebenarnya banyak lah. Saya suka yang dekat, sebenarnya saya suka Putrajaya. Ya, betul lah, Putrajaya saya tunggu. Yang tu betul-betul cantik. Ada 2 masjid dekat Putrajaya. Ya, satu masjid besi kan. Satu masjid besi. Kenapa saya suka masjid kat Putrajaya tu? Sebab saya kalau pergi masjid ni saya akan tengok jalan pergi ke tandas dia macam mana, dekat ke jauh. Betul. Jadi tak susah, dekat. Dan juga masjid Negeri Shah Alam. Masjid negeri. Sultan Salahuddin, masjid yang besar-besar tu kan. Lepas tu antara masjid saya suka lah. Kalau perasan masjid-masjid yang Haji Ajun mention ni, dia punya, tadi Haji Ajun mention pasal lokasi nak pergi ke tandas dia tu kan. Dia lokasi nak pergi ke tandas dia tu lebih kurang sama macam dekat Tanah Suci. Dia kena turun ke bawah. Betul. Dia kena turun kat bawah. Dia punya tandas dia bukan ada kat atas, tapi kita turun tangga kat bawah. Betul. Lepas tu lagi satu, masjid wilayah pun saya suka. Masjid wilayah. Cantik tau Muaz. Betul. Muaz kena pergi masjid wilayah tu sebab kalau kita pergi waktu maghrib, sebab dia kita kena naik tangga tau. Tu ada tempat siapa yang pergi hari tu? Khusus haji. Cairo pergi kan? Cantik kan Cairo? Dekat masjid wilayah? Boleh pergi. Lepas tu boleh buat syuting jugalah sebenarnya. Sebab dia memang kita naik tangga. Lepas tu dia ada satu kawasan lapang macam tingkat 1 kan. Kosong tak tu, tapi kita boleh tengok awan, langit. Kalau pergi waktu maghrib memang best. Masya-Allah kan. Macam dekat Masjid Nabawi lah. Dekat Masjid Nabawi ada satu kawasan ni yang dia dalam masjid tapi dia kawasan yang tak berbumbung. Dia ada bumbung dia lah dekat rooftop.
rooftop satu, yang dekat bawah dia pun ada satu. Oh ya? Dia ada payung tu kan, biasa kita nampak dekat luar kan. Tapi dia ada satu yang dekat dalam masjid. Okey. Masya-Allah, saya lalu dekat situ. Time tu saya lalu dengan Ustaz Fahmi. Kan kita baru lepas hantar jemaah pergi masuk Raudah. Kemudian lalu dekat dalam masjid tu, dua balik ke hotel, saya lalu ke kawasan tu. Masya-Allah, cantik gila. Itulah Allah yang macam kenikmatan Allah pagi. So hari Jumaat kan, Jumaat penuh dengan kesyukuran, penuh dengan semangat. Betul. Pagi tadi saya buat live tau, saya terdetik hati untuk buat live semangat pagi-pagi. Sebab itulah semangat pagi yang susah kita nak cari sebenarnya. Betul tak? Dia waktu saya belajar dulu berbeza tau dengan waktu bekerja ni. Waktu belajar dulu boleh seronok-seronok. Tapi waktu bekerja ni kadang dia ada perasaan yang macam bangun pagi, Allah kena kerja lagi kan. Dia macam bukan nak kata tak bersemangat lah, tapi itu kebiasaan yang orang rasa lah kan. Jadi tips dia kan saya bagi tahu kepada tadi daripada rakan-rakan TikTok saya kan pagi tadi, sebenarnya untuk wujudkan semangat pagi ni dengan apa tau? Bermula dengan tahajud. Masya-Allah. Dan tahajud ni dulu kamu saya dengar juga ustaz bagi tahu, kita mula-mula nak buat sunat tahajud ni, kita tak boleh bercita-cita tinggi sangat. Contoh nak bangun pukul 3 pagi, 4 pagi. Kalau kita orang biasa ni mengerjakan tahajud waktu-waktu macam tu, kita tak biasa, end up dia apa tau? Kita akan terlajak subuh. Masya-Allah. Kan? Betul. Jadi ada satu ustaz tu dia share dengan saya, untuk istiqamah, untuk belajar, untuk untuk muhasabah diri kan, untuk training macam dah buat solat tahajud ni, kita ambil seawal 30 minit sebelum subuh. Sebab seawal 30 minit sebelum subuh tu, jadi takkanlah tidur lah lepas tu. Ya, betul. Itulah kita cara dia. Subuh pula lah kan. Salah satu cara dia. Jadi lama-lama nanti Allah tengok kita punya keikhlasan, kesungguhan kita untuk mengerjakan tahajud ni. Jadi kita dah biasa bangun, awalkan sikit, awalkan macam tu lah. InsyaAllah. Betul kan. Jadi kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada siapa yang baru join. Masya-Allah, saya tengok tadi ada juara travel ke. Kan, Allahu Akbar. Terima kasih banyak yang mana baru join tu. Hawa-hawa pun ada join juga. Kita ada Haji Hazim, Hanin Travel juga. Haji Hazim pun join juga. Masya-Allah. Terima kasih sudi join kita ni. Insya-Allah. Kalau Haji dengan Hajah nampak kan, dekat kita punya, ini untuk konten. InsyaAllah dekat kita punya bahagian tepi ni, profile ni kan, ada button berwarna merah tu. Tekan dekat situ, join kita punya sesi live ni, insyaAllah. Kita tengah live maknanya tu. Okay. So hari ni sebenarnya kita nak buat satu, pagi tadi pun saya baru cakap dengan Haziq juga, kalau kita buat testimonial untuk jemaah kita, kita kena buat satu soalan yang awareness. Lepas tu soalan yang kenapa takut kan, kenapa takut nak ambil, kenapa takut kena ambil. Macam soalan ni kan, awareness perlindungan perjalanan, bukan nak takutkan, tapi risiko memang wujud kan. Jadi itu adalah antara mindset kita perlu ubah lah kan. Sampai ke Muaz, kita buat maskot kita untuk pergi umrah ni adalah tulang. Tengkorak. Tengkorak. Betul, tengkorak. Tulang pula. Salah satu daripada tengkorak. Maksud dah tergelap pula. Tengkorak, macam skeleton. Skeleton, betul. Kita ambil sebab kalau macam kita cakap biasa-biasa cantik-cantik, dia tak mewujudkan satu pelaksanaan macam takut untuk persiapan diri. Betul tak? Betul kan. Jadi Haji dengan Hajah yang mana nampak konten kita yang tengkorak tu, itu bukan sahaja kita letak. Memang bertujuan, bukan nak takutkan, tapi nak kena ada perasaan takut, kena ada perasaan yang kita tak nak menyusahkan sesiapa. Sebab kita pergi mengerjakan umrah ni bukan kita pergi selalu. Dan dia adalah panggilan daripada Allah SWT. Panggilan pada Allah ni kan, kalau Allah nak panggil kita kan, jadi kita kena bersedia daripada sekarang. Betul tak? Betul kan. Bila dah dapat jemputan. Siapa yang join ni, ya Allah. Kita ada Nuraini Zaini. Siapa yang join dalam live ni, boleh Hajar Ruwana Rashid pun ada juga, masya-Allah. Terima kasih Hajar Ruwana. Terima kasih. Yang mana baru join kan, insya-Allah boleh kongsikan juga. Boleh share komen, pernah pergi umrah ke belum, dan tulis bila nak pergi umrah tu bila. Nanti insya-Allah Jumaat ni kita doakan sama-sama. Ya, betul. Kan? Insya-Allah. Ini satu sesi yang bermakna lah. Betul. Banyak sangat sesi bermakna yang macam kita doakan. Betul. Dan macam Muaz sendiri pun tak pernah terlintas dapat mengerjakan umrah. Betul. Itu salah satu bukti lah kan, yang mana doa yang kita sering baca tiap-tiap hari ni dikabulkan oleh Allah. Dia bukan datang secara direct terus. Betul. Tetapi
boleh kata mengejut jugalah. Kena follow, kena follow tetap screen. Lepas tu kena share sebab biar ramai lagi kat luar tahu. Kalau nak pergi bukan saja kita start dengan satu-satu dulu lah. Kita nak pergi umrah kena ada perlindungan umrah. Jadi jemaah kami ni dan dia yang pernah pergi umrah dan ambil perlindungan umrah. Jadi bila nak pergi ke luar negara, mereka dah tak kekok lagi dah. Betul. Dah tahu nak ambil apa dan siapa dia nak contact mereka lah. Mereka ni repeat semula bersama dengan kita. Alhamdulillah. Banyak kami bantu sebenarnya. Dan baru ni saya dengan Muaz pergi Keluang, betul? Betul. Kita pergi Keluang, lepas tu dalam sesi kelas tu tiba-tiba salah seorang daripada partisipan tu dia kenal saya kan. Dia pernah ambil perlindungan umrah ni masa dia nak pergi, dia dan dia dengan keluarga dia, parents dia untuk pergi ke umrah tahun 2021. Masya-Allah. Masa tu masa Covid tu Muaz. Seronok lah pergi time tu. Kita orang ada juga pasang live kan. Saya ada juga tengok live Mekah dekat sana. Waktu tu memang tak ramai orang. Tak ramai orang. Lepas tu itulah insan-insan terpilih saja Allah nak pilih dapat mengerjakan umrah kan. Rezeki lah kan. Terima kasih yang mana join. Fatih Eliani. Cepat-cepat masuk tak apa. Just masuk je join. Kenapa tau kita masuk ni sebab kita nak adakan satu semangat untuk dapat pergi mengerjakan umrah. Sebab apa tau? Pergi mengerjakan umrah ni sebab ramai kan banyak nak dapatkan kelasan motivasi, nak healing. Tapi sebenarnya yang dia punya ultimate dia adalah bila kita mengerjakan umrah ni banyak kita boleh minta pada Allah Taala. Betul kan. Dan nak capai satu perjalanan yang sempurna itu bukan mudah. Kan kita memang akan diuji. Beberapa ujian akan muncul. Saya pun untuk pertama kali trip pergi ke sana ni, boleh share tak apakah dugaan, sebab maybe Muaz tak pernah share tau. Okay, kalau siapa nak dengar Muaz share, mesti ada pengalaman yang macam mesti dugaan, mesti betul. Ada. So kalau siapa nak dengar Muaz share ni, boleh tap screen, kita dapatkan berapa. InsyaAllah. Sekarang ni boleh kita nampak dia punya ni ke? Bilangan like dia. Assalamualaikum Aja Atilia. Join tak? Siapa yang join ni boleh share komen pernah pergi mengerjakan umrah ke belum? Dah 2000 dah. Dan bila pergi mengerjakan umrah ni kan? Pernah kerja umrah dan bila, dan Ani Rizki ramai tau sebab Masya-Allah, Haji Ani join. Haji Ani ni kita punya penonton setia ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Sebab bila pergi mengerjakan umrah ni Allah akan terdetik diri kita. Betul. Untuk kita akan pergi lagi. Macam pagi tadi kan saya share dalam TikTok semangat pagi-pagi saya pagi tadi. Lepas tu salah seorang pada sahabat saya join, dia kata doakan dia untuk dapat pengerjaan umrah. Terus saya kata tipsnya senang je. Kalau nak pergi mengerjakan umrah, nombor satu kita memang kena niat. Lepas tu nombor dua, kita terus pergi cari travel agency yang kita yakin lah untuk elakkan scammer kan. Lepas tu kita terus booking tarikh dia setahun daripada awal. Terus booking lock tarikh tu dengan bayaran serendah RM300 saja. Jadi dalam masa setahun tu adalah masa untuk kita bersiap sedia. Tapi yang best tu sebab Allah tu Maha mengasihi. Once kita dah tunjuk komitmen kita, insya-Allah kita tak tahu macam mana kita akan dapat mengerjakan umrah pada tarikh yang kita dah pada tarikh yang kita dah pilih tu, yang dah book tu. Kan sebab kita nanti tumpuan kita lagi apa Muaz? Kita punya concentration kita kan, fokus kita kan. Kita bulan 12 tahun depan nak pergi umrah. Jadi kita dah buat persediaan daripada awal, banyak kan benda-benda macam tu. Biasa yang saya selalu dengar adalah sediakan hati kita. Maksud untuk pergi dekat sana ni, maksudnya bersihkan hati kita ni bukan bersihkan maknanya daripada segala dosa, tak. Bersihkan hati kita ni untuk sentiasa bersangka baik. Ya, keikhlasan. Keikhlasan betul kan bila sampai dekat ikhlas. Sana. Sebab kita ni manusia biasa je. Siapalah kita ni untuk ubah seseorang. Betul. Untuk ubah hati seseorang. Cuma kita doa pada Allah SWT supaya Allah jadikan kita ni dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan soleha. Saya satu doa yang saya selalu amalkan adalah berikan saya kekuatan. Kan sebabkan kita ni memang boleh nak ke arah kebaikan, nak berubah 100%. Cumanya tak semua orang boleh konsisten. Jadi kekuatan tu penting untuk kita sentiasa konsisten dengan amal yang kita dah ubah, dengan amal yang kita dah baru nak start buat tu kan. Jadi insya-Allah kekuatan pun adalah satu doa yang saya rasa boleh semua orang lah. Nak jawab call sekejap Baik, boleh? Boleh ke? Kan? Jadi insya-Allah terima kasih banyak pada Haji dan juga Hajah yang mana baru masuk. InsyaAllah hari ini special sikit kan. Saya sebenarnya bersama dengan Hajah Jun berkongsikan tentang topik awareness berkenaan dengan perlindungan ni. Kan? Jadi Haji dengan Hajah yang mana baru join, insya-Allah tadi kita dah ni sedikit
berkongsikan sedikit pengalaman kan. Masjid-masjid yang cantik pun kita ada selitkan juga tadi. Oh, so Haji mengajar yang mana baru join, insya-Allah boleh tekan dekat button tepi ni. Ini untuk konten kita post kan. Boleh tekan, kalau nampak button merah dekat tepi ni boleh tekan. Laju-laju join live kita sekarang, insya-Allah kita akan kongsikan. Dan yang mana daripada luar tingkap tu pun, kalau nampak kita orang tengah live sekarang ni, boleh join juga berkongsikan cerita tentang boleh berkongsikan cerita tentang pengalaman haji dan juga umrah, haji hajah sekalian lah kan, insya-Allah. Baik. Tadi Haji Ajun ada bercakap tentang saya punya pengalaman sendiri kan, ujian yang saya hadapi sendiri. Saya kongsikan pada Haji dan juga Hajah. Terima kasih mana baru join. Nani Aswada, Hajah Nani Aswada, terima kasih. Saya kongsikan, pertama sekali saya sampai dekat tanah suci sana kan, apa yang berlaku adalah dia berlaku pada jemaah saya, bukan saya. Tapi dia melibatkan satu rombongan tu lah. Sampai saja dekat airport Taibah, dekat Madinah sana kan, seorang jemaah ni kita nak ambil beg kita lah masing-masing. Seorang jemaah ni beg dia tak keluar-keluar. Beg dia tak keluar-keluar. Memang satu beg je yang tak keluar. Tapi saya nak kata dia punya ujian dia tu boleh berlaku sampai ke 3 hari. Jemaah tersebut dia punya kelewatan bagasi dia lewat sampai 3 hari kan. Jadi jemaah ni pun komplain lah dekat kita orang. Pada masa tu adalah hari yang ketiga kan. Hari yang ketiga tu jemaah tu bagi tahu dekat kita orang, sebenarnya leceh bila mana berlaku kelewatan beg ni. Sebab dia bagi tahu dekat kita kelengkapan dia, telekung dia, pakaian dia semua dekat dalam tu. Beg-beg yang lain tu diisi barang lain kan, macam toiletries kan, ada kain ihram dan sebagainya. Tapi untuk pakaian harian dia tu duduk dekat dalam satu beg tu sahaja kan. Jadi macam mana dia nak buat? Apa yang berlaku adalah jemaah ni dia pakai pakaian dia semula yang semalam. Kalau sempat dia cucilah untuk malam tu, waktu dekat hotel dia tidur. Tapi esoknya bila bangun untuk pergi ziarah kan, dia pakai pakaian yang sama. Allahu Akbar kan. Jadi nak kata berat ujian dia dekat situ bila berlaku perkara sekecil ini. Kita dengar mungkin macam kecil kan, bila beg tak keluar, berlaku kelewatan. Tapi bila dah sampai ke tahap 3 hari tu kan, nak kena hadap tak ada beg tu. Bila dah sampai ke 3 hari ni tak ada beg. Saya boleh potong je lah kan. Boleh. Minta maaf tau. Alhamdulillah saya dapat membantu jemaah saya untuk pergi umrah. Masya-Allah. Tahu tak berapa orang? Berapa orang? 6 orang. Satu family kan tuan-tuan. Satu family lah. Satu family, masya-Allah. Nak bawa mak dia. Nak bawa mak dia. Terbalik. Tadi saya tengah berkongsi tentang first dugaan saya bila sampai dekat Madinah. Alamak, saya tak dengar lah. Tak apa, saya ulang semula. Boleh. Siapa nak ulang ni boleh tap screen. Betul, tap screen. Dengar rugi kalau tak dengar. Sebab inilah kita akan ambil apa tu? Orang panggil apa? Saya lupa pula dia kata. Itibar. Ya Allah, ni tak tahulah saya banyak. Banyak perkataan-perkataan lost pula. Mungkin dah bersemangat sangat kot pagi tadi. Betul. Banyak lupa pula kan. Lepas tu itibar tau, sebab daripada pengalaman jemaah-jemaah ni lah yang akan buat kita punya persediaan lebih baik. Betul tak? Kan? Apa cerita tu Muaz? Cerita dia adalah ni ujian pertama yang saya hadap sendiri. Banyak ujian. Berapa ujian? Saya tak ingatlah berapa banyak betul. Kan. Tak boleh nak kira. Tapi ujian pertama lah. Ujian pertama ni dia berlanjutan sampai ke 3 hari. 3 hari? 3 hari, betul. Okay. Dia punya renyah dia tu kan. Keadaan dia jadi sulit bila mana jemaah tersebut tak boleh nak jalankan dia punya ibadah harian dia seperti biasa. Oh, I see. Apa yang berlaku adalah jemaah ni bila kita sampai saja dekat airport Taibah di Madinah tu, kita masing-masing ambil beg masing-masing. Kan? Kemudian seorang saja jemaah, dia satu family lah. Tapi seorang jemaah ni dia punya beg tak keluar-keluar. Oh, okey. Beg dia banyak. Cuma yang tak keluar satu beg saja. Kita dengar mungkin macam simple kan, satu beg je yang tak keluar kan. Kita ada banyak lagi beg lain. Tapi nak dikatakan, nak dijadikan masalah adalah pakaian kelengkapan hajah tersebut semua ada dekat dalam satu beg tu. Oh, I see, ya Allah. Itulah yang leceh. Bila dah sampai berlarutan ke 3 hari tu, jemaah tu adalah bagi tahu sedikit perasaan dia kan. Dia bagi tahu dia nak kena pakai pakaian yang sama 2-3 hari dah. Tapi kan kenapa dugaan bagi Muaz pula Dah, dugaan bagi saya adalah terima kasih. Waalaikumsalam. Haji Hajah Rosdin. Waalaikumsalam Hajah Rosdin. Terima kasih bagi salam. Hajah dah pernah pergi mengerjakan umrah ke? Pernah pergi kerja umrah bila? Dan bersama travel agency mana kan? InsyaAllah. Terima kasih Jantan, boleh join. InsyaAllah. Kan, kalau nak berkongsikan pengalaman pun boleh. Ni Muaz cerita tahu Hajah sebab dia cerita Hajah Rosdin, Muaz cerita kat sana dia ada dugaan pertama beliau. Dugaan pertama beliau adalah salah seorang daripada jemaah tu luggage dia
tak sampai. Betul. Tapi kenapa dugaan daripada Muaz bukan kan dugaan jemaah kan? Betul. Apa berkait rapat dengan Muaz? Berkait rapat dengan saya pula kan. Sedangkan bukan beg saya yang hilang pun. Betul. Dia menjadi dugaan adalah apabila dia sebenarnya bukan melibatkan saya seorang, jemaah yang lain pun terlibat sekali. Satu rombongan, satu bas kena. Kena tunggulah. Kena tunggu, betul. Berapa lama tu tunggu? Kita orang tunggu dekat airport tu untuk selesaikan urusan beg tu sebab nak dapatkan report daripada airlines dan sebagainya. Kita orang tunggu lebih kurang sejam lebih. Lama. Tapi lama sejam juga. Lebih tu standard lah sebenarnya. Itulah. Tapi itu untuk jemaah lain tu kesian lah kan. Terpaksa nak menunggu juga. So memang lama tunggu sebab kan nak tunggu semua jemaah dapat beg. Tapi mungkin kalau beg dia tak lambat, tak tunggu tu mungkin lagi cepat ya. Jadi baguslah grup tu cepat sebenarnya. Kan betul. Alhamdulillah lah. Kita pun dapat tahu yang untuk buat report ni sebenarnya daripada pihak airlines kita boleh buat secara online saja. Ya, mudah. Kan? Dan alhamdulillah daripada Tijrakir ni kan Cik Nadia kita dah bantu buatkan report daripada Malaysia lagi. Oh, I see. Allahu Akbar. Terima kasih banyaklah kepada tim Tijrakir yang dekat Malaysia ni. Walaupun kita berada dekat sana, jauh dekat Madinah tu, tapi daripada Malaysia juga boleh bantu. Kita bantu sebab buat report secara online sahaja dan kita pantau. Dan alhamdulillah juga beg jemaah kita ni dapat kan? Betul, dapat juga tapi dalam masa 3 hari selepas tu lah. Dapat dan dihantar terus ke hotel. Pada Haji Ngajah semua saya nak share sikit lah. Kalau terjadi pada Haji Ngajah contohnya, kalau beg kita dekat airport tu, bila kita nak claim luggage kita dan semua beg tu dah habis dah, kita dah tak ada, jadi kita pergi je terus buat report dekat dekat airport tu. Kat dalam tempat yang claim luggage tu ada office. Kan kita buat report kat situ. Lepas tu kita pun terus pergi kat website, pergi search je mana-mana website airlines yang kita naik. Contohnya Malaysian Airlines, Saudi Airlines kan. Saudi Airlines kita buat secara online saja. Kita dia adalah bahagian customer service kan. Bahagian-bahagian dia mudah je buat report tu sebenarnya. Betul. Dan lepas tu nanti dia akan tanyalah nombor telefon hotel mana semua tu. Jadi mudah je. Dia tak ada, kita jangan kelang kabut kan. Betul kan. Jemaah kita orang hari tu pun daripada airport diorang hantarkan semula beg tu kepada jemaah kita dekat hotel kita sendiri. Dan yang bila kita uruskan pula nombor tu, kita tak bagi nombor jemaah. Nombor telefon untuk pihak airlines hubungi adalah nombor pegawai travel agency sendiri. Itu Encik Azim kan, betul tak? Betul. Kan alhamdulillah. Saya tengok ramai ni yang join ni. Masya-Allah, terima kasih. Tekan masuk. Terima kasih yang mana baru saja masuk. Terima kasih tau. Sebab sekarang ni kenapa kita buat live ni, kita buat live yang special ni kan, sebab dah start dah, walaupun sekarang dah start musim haji kan, musim haji akan bermula pada bulan depan ya. Berapa bulan ni? Bulan ni. Sorry, minta maaf. Dah bulan ni kan? Lepas hari haji 27 hari bulan. Tapi kami kena buat persediaan yang rapi sebab dah ramai jemaah kami akan ada penerbangan pertama pada bulan Jun. Betul. Bulan 6 nanti dah ada penerbangan pertama. Ini penerbangan umrah lah kan? Umrah. Jadi maybe kita boleh buat join, buat live kat sana. Kan? Kita pergilah Mas. Yang tu saya tak pastilah kenapa setiap kali kita pergi buat live ketika nak menghantar jemaah pergi terbang ni kan ramai betul yang join. Betul? Sampai kan dekat dalam komen-komen live tu pun ramai yang minta doakan orang ni jadi tetamu Allah juga satu hari nanti. Betul. Masya-Allah kan. Jadi jangan lupalah kan, kita nanti memang ada punya awal bulan Jun lah. Kan awal bulan Jun nanti Haji dengan Hajah tunggu, follow kita awal-awal kan, dan juga sampaikan kepada keluarga yang lain. Nanti kita buat live jadi juga. daripada pengalaman yang Muaz rasa cabaran kan untuk Muaz sebab dengan jemaah lain terpaksa tunggu 1 jam lebih sebab salah seorang daripada jemaah beg dia hilang, tak sampai. Jadi apa tips yang saya nak share dengan Haji Ngajah sebenarnya? Terima kasih. Hajar Rosdin dah ikut. Masya-Allah. Oh, dah ikut. Dengan siapa? Travel agency mana Hajar? Hajar pergi dengan travel agency mana? Andalusia ke? Allahu Akbar. Kalau nak pergi sekali lagi bagi tahu kita. Betul. InsyaAllah kita boleh tolong. Okey, lepas tu kan saya nak bagi tips sikit tau. Nanti next maybe ada bag luggage, kita ambil bag luggage. Nanti kita tunjuk bag luggage ni setiap travel agency akan bagi kita yang common lah, yang biasa adalah 2 jenis. Satu yang besar dan satu yang kecil. Kita panggil hand carry. Betul. Jadi kita kena betulkan mindset kita, what is the hand carry tu? Hand carry tu adalah Masya Allah, alhamdulillah. Hari tu kan Hajar Rosdin pergi, ada ambil tak perlindungan perlindungan umrah dengan Tijrakir.
Kan biasanya yang pergi dengan Andalusia ni memang tahu juga berkenaan dengan kami. Okey. Jadi saya nak bagi tahu tips kepada haji ngajar semua, walaupun bukan pergi umrah, tapi kalau pergi kat mana-mana, kalau kita travel kat mana-mana, kita akan travel agency akan bagi kita 2 bag. Kadang-kadang dia bagi, kadang dia tak bagi. Tapi kalau yang kita dapat lagi sebesar tu, kita masukkan, kita check in. Dan kalau perkataan yang hand carry, sebab tu setiap airlines dia akan buat hand carry seberat 7 kg, tak boleh lebih. Betul. Sebab apa tahu? Itulah kita akan letak sekurang-kurangnya minimal satu persalinan. Hajar cakap etika. Oh, I see. Dengan tijerakan kita beli sendiri. Melalui kami adalah strategic partnership. Hajar Rusdin kita adalah strategic partnership dengan Etika juga. Maybe Hajar Rusdin beli sendiri kat website, bukan melalui kami kan. Tapi tak apa, kalau ada perjalanan lepas ni boleh bagi tahu dekat kami juga. Sebab apa keistimewaan dia tahu Hajar Rusdin? Sebab macam tadilah Cik Muaz bagi tahu, andai kata kita mengalami apa-apa emergency kat luar negara tu, kontak je kami akan bantu daripada Malaysia. Macam jemaah baru ni kan yang beg dia hilang kan. Jadi Muaz tahu kan yang hand carry tu ramai kita bila kita malas nak bawa tau. Kan kita nak bawa, nak masuk semua dalam perut kapal kan. Tapi sebenarnya haji ngajar hand carry tu penting. Especially untuk wanita. Kan wanita contohnya kalau wanita masa pergi tu dia tak period lah. Tapi bawa je extra kita punya pad tu untuk wanita tu kan. Sebab ada kes jemaah saya juga dia stranded dekat dalam airport. Masa tu airport tu banjir. Jadi 3 ke beberapa hari dalam airport. Airport sana ke airport sini? Bukan airport sini, airport dekat luar negara. Airport dekat luar negara lah. Saya tak tahu, saya dah lupa dah lah. Jadi benda-benda tu penting lah. Pakaian persalinan kita yang simple je. Sebab ramai orang tak tahu tau. Tapi bagi saya bila banyak kejadian terjadi kat jemaah-jemaah kami, yang saya memang kalau kita pergi ramai-ramai, pastikan kita ada satu hand carry, boleh letak je semua baju family kita kan. Tapi pastikan tak lebih pada 7 kg. Ya betul kan. Itu untuk kecemasan jugalah. Itu sebab tu kita rasa, tapi risiko memang wujud kan. Memang wujud. Sebab kita bukan nak takut. Bagi saya kalau nak keluar negara, saya bukan nak pergi keluar negara je Muaz. Setiap kali kalau kita nak pergi outstation semua tu, saya kena pastikan beritahu Cik Nadia mereka ada ambil tak perlindungan, walaupun perlindungan domestik. Betul, itu pun penting juga kan. Berkenaan dengan tadi Haji Arjun cakap tentang bawa satu sepersalinan dekat dalam beg hand carry kita. Tak apa, lepas ni ambil dengan tijarah. Masya Allah. Terima kasih Haji Rusdin. Kan, terima kasih, alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh bantu sebenarnya. Kan, kalau sekiranya Hajar ada persoalan berkenaan dengan perlindungan ni, bagaimana ia berfungsi, proses dia macam mana, insyaAllah kita pun akan sentiasa sediakanlah provide pada Hajar. Sebab apa lagi satu, sebab kami adalah Andalusia Tijarahkan ni adalah strategic partnership dengan Etika. Kita dah ada sistem API kita sendiri. Boleh beli polisi secara online dan dapat terus. Dan yang best tu, ada banyak exclusion dia yang kita dah special package lah untuk jemaah kita. Betul. Dan ikutlah pada keadaan haji ni juga Hajar pergi macam mana. Berseorangan ada, kan, pergi dengan pasangan ada, dengan keluarga pun ada. Betul. Terima kasih tahu siapa-siapa yang share ni dalam ni. Lepas tu kita ada Black Rose. Kalau terima kasih. Yang join, siapa dah pernah join, alhamdulillah saya suka tahu sebab Hajar Rusdin support kita hari ni. Betul. Teman kita hari ni sudi bagi komen yang bila pernah mengerjakan umrah bersama dengan Andalusia dan juga ambil perlindungan umrah, alhamdulillah. Jadi kita tak rasa kerisauan. Betul. Kan? Bermaksud Hajar Rusdin ni sebenarnya aware lah berkenaan dengan risiko ketika berada dekat luar negara tu. Betul. Kan? Cumanya memang kita tak nafikan takaful ni banyak dekat dalam Malaysia. Haji dengan Hajar boleh pilih. Kenapa kita suggestkan, kita tawarkan diri kita ni pada Haji dan juga Hajar? Sebab saya tengok ada satu baru-baru ni posting yang Cik Muaz buat untuk Cik Nadia ke saya buat yang pasal yang ada, sebab bila jemaah-jemaah ni memang dia pergi dengan satu syarikat travel agency tu, jadi bila tahu kami dia akan minta kami bantu untuk claim. Untuk buat tuntutan itu kan. saya bersama dengan Cik Nadia. So kita kan ingat semua ambil dengan kita kan. Tapi kita kena tanya selalu satu lagi soalan. Okey, Hajar ambil polisi dengan siapa? Lepas tu kita kena faham juga plan apa yang dia ambil. Sebab masa tu kan jemaah tu nak claim trip cancellation. Tapi rugilah sebab tak dapat claim. Sebab plan yang dia ambil tu adalah plan silver. Memang harga murah, tapi sebab tu dekat Tijarahkan ni kita memang bagi full coverage. Betul. Platinum dan juga gold. Kan? InsyaAllah yang tu untuk pembatalan perjalanan memang akan di-cover. Betul. Kan? Jadi insyaAllah tanya je banyak-banyak dengan kita ni, tak ada masalah berkenaan dengan perlindungan ni. Bagi faham betul-betul supaya perjalanan Haji dengan Hajar nanti
tak tersilap. Kan? Lepas tu kita pun ada nombor chatbot kita. 24 jam boleh tanya kat situ kan. Chatbot akan jawab dan kita pun akan bantu untuk jawab juga. Hajar Rosdin tanya, mahal tak? Saya kalau nak kata mahal ke tak ni, saya jawab je tak mahal. Kalau nak tahu secara detail, saya bagi tahu harga teruslah boleh. Okey, dia macam ni. Sebab sebenarnya bila perlindungan yang kita nak ambil ni Hajar kena tengok plan apa. Contohnya kami offer serendah plan gold. Gold tu kita untuk individu RM124. Betul. Tapi medical dapat coverage sehingga RM300,000. Ya, betul. Dan still tinggi juga. Tinggi juga. Lepas tu kalau untuk platinum pula 227 dan dia punya coverage medical 500,000. Saya tak ceritalah pasal yang flight delay lah, baggage tu sangat sebab yang medical ni penting kan Muaz. Medical yang paling utama. Hajar Rosdin tahu tak, saya nak sharekan jemaah saya baru-baru ni, dia balik daripada umrah dan bersama dan suami beliau sakit. Tapi alhamdulillah dia tak dapat rawatan dekat sana lah. Balik kat Malaysia ni dia tahu dah masa 24 jam dia touchdown je dia terus pergi klinik. Bila dia pergi klinik ke Haji Hajar, doktor kata suami dia tu terpaksa dimasukkan ke hospital dan suspected COVID-19. Lepas tu kos dia kan masya-Allah. Untuk first treatment saja 38,000. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah bila dia ambil peringkat umrah bersama dengan Tijul Hakan ni, dia kontak kami bantu. Saya pun advise dia macam mana kalau nak buat rawatan macam mana semua. Dan dia dapat claim 30,000 lah sebab maksimal kalau balik Malaysia sehingga 30,000 saja follow up treatment. Betul. Jadi tapi yang penting suami dia sihat. Banyak lah juga tu kan. Ya, kalau tak nak kena bayar 38,000. Sebab kita nak kenapa kita pergi boleh pergi hospital swasta kan. Sebab kita nak dapat rawatan yang terbaik kan sebab duit boleh cari. Betul. Tapi kalau nyawa kesihatan kan. Betul. Yang tu siapalah yang nak bagi kita kan. tak nak menyesal kemudian. Hajar Rosdin cakap bersama dengan 2 anak. Oh wow. Bermaksud umur anak tu berapa Hajar Rosdin? Umur anak ni adakah kalau umur anak kalau bawah 21 tahun dan masih belajar kita ambil dalam package family. Betul. Package family ni 3 orang RM542 lah. Ini untuk platinum. Tapi boleh je nanti ambil gold, saya tak pasti harga dia, kena check dululah harga dia. Tapi lebih kurang macam tu. Tapi kalau anda kata anak kita umur walaupun umur 21 tahun tapi dah bekerja, dia kena ambil plan individu lah. 23 dan 21 belajar. Yang 21 belajar tu boleh ambil keluarga. Kan, 23 betul? Sekali termasuk Berapa umur dia? Untuk pergi holiday 23? Boleh saja. 23 boleh. Alhamdulillah. 23 ke bawah. Wow, pergi holiday kat mana tu? Masya-Allah. Pergi bagus. Holiday. Kalau pergi holiday murah sikit. Sebab kalau umrah ni sebab kita kira jangka dia sehingga 18 hari. Oh iya ke? Saya baru maksimal. Tapi kalau holiday taklah sampai 18 hari kan. Jadi plan tu murah sikit. Nanti Hajar ni boleh tinggalkan. Betul. Boleh DM kami. DM kami kan, nanti. Kami akan bantu Hajar untuk dapatkan harga yang berpatutan dengan Hajar. Terima kasih tau Haji Azri join. Hajar Rosdin saya nak share sikit 11 hari. 11 hari. Betul. Boleh dia lagi murah lah kan. Pergi mana tu holiday tu? Masya-Allah, kan seronok juga. Holiday mana kertas tu? Holiday tu pergi mana? Ada. Holiday tu negara mana boleh tahu tak? Sebab dia berbeza kan? Ini holiday. InsyaAllah. Terima kasih Hajar Rosdin kan bagi tahu bertanyakan soalan tentang ni kenalan ni Hajar Jun ni. Oh Euro, masya-Allah. Oh ya ke? Minta maaf mesti ingat. Tapi tengok baju. Mungkin ambil dengan saya dulu Dulu. Masya-Allah. Terima kasih Hajar Rosdin sebab Hajar Rosdin mention tentang pergi holiday. Betul. Kita pun ada juga perlindungan. Jadi dia area 3. Kalau area 3 sama macam package umrah jugalah. Holiday. So 11 kalau family kita ambil tadi. Kalau Hajar Rosdin pergi saya rasa ambil gold pun dah cukup RM124 untuk individu. Nanti kontak. Ini jemaah Andalusia. Bukan petugas pegawai pemasaran. Kan? Betul tak Hajar Rosdin? Terima kasih join. Betul Hajar Rosdin. Lepas tu saya nak share juga pergi Europe kan. Kita ada jemaah kita. Tapi nak dia ambil plan platinum masa tu tau. Plan platinum tu tambah sikit je dah RM70. Sebab apa? Medical sehingga RM500,000. Saya nak share tamu saya ada jemaah saya Hajar Azwa. Dia pergi mana? Island Saya terlupa dah. Switzerland. Sorry. Dia pergi Switzerland tak? Dia pergi Switzerland. Lepas tu masa tu dia sakit dekat sana. Pingsan. Dan dapatkan rawatan kat sana. Dan balik kat Malaysia. Kos rawatan dia tu total RM500,000.
Masya-Allah, sangat tinggi. Itulah kes kita yang boleh tinggi kan, yang kita pernah bantu. Pernah bantu. Jadi kalau kita nak cakap dekat sini kan, coverage 500,000 tu sangat memadai lah. Kan? Lepas tu saya ada satu kes jemaah kawan saya berdua and wife. Kawan saya, berdua husband and wife. Masya-Allah. Kawan dia. Yang nak pergi ni kawan Hajar Rosdin. Nanti Hajar Rosdin dah jadi kita punya affiliate ke? Boleh? Nanti ambil nombor. Harga? Kalau harga untuk pasangan? Okey. Pasangan kita ambil je kejap kita ambil plan, bagi saya betul sebagai plan platinum lah. Sama-sama. Kalau Hajar Rosdin mungkin boleh ambil individu lah kot. Tapi Hajar Rosdin pergi dengan anak 2 orang kan? Pasangan 420. Kalau pasangan 420 lah. Itu untuk platinum. Nanti Hajar Rosdin ni kata kalau belum lagi sign out untuk affiliate, nanti saya minta Haziq untuk bantulah. Sorry, saya pernah padang sana sebab TV kat sana. Nanti maybe kita boleh ubah TV ke tengah ni, tempat Khairul, kita boleh nampak. Betul, boleh. Okey je sebab boleh baca tepi je sebenarnya. Kan, betul Khairul? Okey. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak yang mana Hajar Rosdin jangan lupa tau. Kalau ada nombor saya WhatsApp saja, nanti saya terus share. Hajar Rosdin kata mahal. Ya ke? Tak apa. Nanti kita akan ceritakan mahal ke murah. Dia ada harga dia. Saya rasa sebenarnya berpatutan. Sebabkan dengan coverage yang Haji dengan Hajar dapat, sebenarnya nak dibandingkan dengan harga yang perlu dibayar tu kan. Tapi bukan tu tau Muaz. Lagi satu kan, kalau apa-apa jadi pada kita kat luar negara, saya nak share. Hajar Rosdin hari tu salah seorang daripada pegawai masalah Andalusia juga, dia pergi India. Suami dan isteri dia pergi, dan masa sebelum dia pergi tu alhamdulillah datang ke office lah. Dia ambil perlindungan dengan kami lah. Saya attend dia masa tu. Lepas tu tiba-tiba suami dia masuk ICU dekat India tu. Bayangkanlah bila suami kita masuk kat ICU, dia pergi dengan wife dia lah, Hajar tu. So Hajar tu terpaksa seseorang, dan dia contact saya. Dia contact saya, alhamdulillah saya uruskan macam mana untuk untuk dapatkan GL, sehinggalah discharge. Sehingga discharge. Sebab apa kelebihan dia, bila je kita dapat apa-apa emergency jemaah kita dekat luar negara tu, kita akan bantu first step, kita akan bantu untuk registerkan dia dekat mission ni. Kita call pihak dekat HQ claim, kita bagi tahu semua. Jadi pihak HQ ni akan bagi tahu terus TPA dekat sana. Jadi mudah tugas lah dekat sana lah kan. Sampaikan hari tu tiba-tiba dia kata dia nak balik dah ni, nak kejar flight, tapi suami dia tak discharge lagi. Lepas tu saya check dengan HQ kata pihak takaful Etika jugalah. Sebab kita memang ejen kepada Etika. Telah buat settlekan pembayaran. Dah boleh keluar dah, cuma ada prosedur hospital nak dokumen je lah. So sampai macam tu. Tapi setiap hari kan dia akan contact saya akan tanya dia macam mana lah. Sebab kerisauan saya bila berada kat sana, seorang-seorang memang siapa yang nak bantu, siapa nak bantu. Dan semudah kita layan dia WhatsApp pun, menenangkan dia sampai dia share dia tengah minum kopi, tengah tunggu suami dia. So memang best lah. InsyaAllah kalau rezeki boleh je jemput. Bukan mudah sebenarnya kan bila Ajun cakap cerita macam tu kan. Betul, itu memang bila saya set up jemaah saya ni, saya bukan sebagai jemaah. Dia ada sebagai kawan saya sendiri. Dan saya pernah juga sampai sekarang jadi kawan kita juga sampai sekarang. Salah satu jemaah kita yang mak dia meninggal dekat KLIA. Masya-Allah. Sorry, bukan KLIA, dah atas kapal terbang kan? Ya betul. Masa tu beliau cari saya, minta polisi. Yang farmasi tu kan? Farmasi tu. Nanti boleh jemput beliau kan. Dia memang welcome je sebenarnya. Sebab betul-betul kan. Sebab sebenarnya benda-benda macam tu, sebab bila kat sana kita adalah kesorangan, dan bila kita nak macam kalau kita boleh contact HQ lah kan. Betul. Ada emergency number, so kita contact, tapi kita need someone untuk update kita from time to time tau. Dari masa ke semasa kita nak someone yang boleh update kita macam mana untuk melegakan kita. Betul. Melegakan kerisauan kita. InsyaAllah Hajar nanti kan? Hajar Rosdin check je, saya akan minta Cik Nadia untuk bantu Hajar Rosdin untuk kirakan yang berbaloi lah. Macam ikut bajet, insyaAllah. Terima kasih kita ada Hajar Nazrin Ismail, terima kasih banyak join kita. Kalau siapa join ni, lebih best kan kalau Haji Ngajar yang join live kita ni, share pernah pergi umrah ke belum? Betul. Sebab tadi kan saya, kawan saya tu dia baru tahu yang masa saya buat live pagi tadi, dia kata doakan dia untuk mengerjakan umrah. Lepas tu, ada nak komen ke? Okey, dia kata nak dia kata untuk mengerjakan, doakan dia untuk dapat mengerjakan umrah dan haji. Lepas tu saya bagi tahu, senang je. Tips dia nombor 1 niat. Nombor 2 terus
cari travel agency, booking tarikh setahun daripada sekarang. Lepas tu, oh macam tu. Lepas tu saya kata bayar booking serendah RM300. Sebab bila kita dah bayar booking tu, kita dah lock seat tu. Betul. Jadi seat tu kalau kita sebab dia sebenarnya Muaz, contoh dah masa, bagi saya 2 bulan lah. Sebelum tarikh penerbangan, kita rasa kita ada hal ataupun duit tak cukup, tak sihat, tak dapat nak pergi umrah, kita boleh bawa tarikh tu ke tarikh yang lain. Cuma bayar admin fee RM50. RM50 je. Jadi sentiasa ada, tapi percayalah saya, bila the moment you bayar je booking tu, sebenarnya Allah dah tengok kesungguhan kita, Allah akan bawa jemput kita. Betul. Kan, insya-Allah. Yang penting ada usaha daripada diri sendiri lah. Kan? Betul. Pergi booking tu satulah. Booking tu sebenarnya penting sebab kan kita nak book tarikh kita tu. Kan walaupun lambat lagi, setahun lagi macam Haji cakap, tapi dalam jangka masa setahun tu lah kita belajar tentang umrah tu kan. Betul. Kita belajar tentang perlindungan ni. Banyak benda lah yang kita boleh buat sediaan dia. Lepas tu duit. Lepas tu nanti kita share juga kalau nak bawa baju tu berapa lay. Kan sebab selalunya kalau kita pergi 10 hari tu, kita akan bawa perempuan. Sehari satu. Allahu Akbar. Berapa beg tu nak bawa? Kalau 10 lay tu Haji ngajar, dia luggage yang untuk kalau kita boleh bawa seberat 20 kg kan. Luggage tu dia tak cukup. Betul. Maksudnya muat untuk kita pergi je. Bila balik nanti kita dah lama nak dah kena tambah beg kan. Jadi saya nak share sikit tau. Kalau Haji ngajar nak tahu tips dia, bawa 5 lay pun cukup. Betul. Sebab apa, boleh basuh. Boleh betul, basuh. saya pun bawa yang seminggu punya pakaian juga. Okey kan? Seminggu tu tak adalah 7 hari. Saya bawa seminggu 5 hari macam Haji cakap. Okay. Kemudian pergi dekat sana banyak option. Kita boleh pakai baju yang sama, tapi kalau rasa bukan pakai baju tak basuh tu. Basuhlah. Kan basuhlah kan. Betul. Maksud option dia adalah option untuk pergi basuh lah, sama ada basuh sendiri dekat toilet ataupun pergi hantar Robi. Betul. Sebab apa tahu? Sebab nanti bila sampai kat sana, kita kan nak cepat tau. Betul. Nak cepat, jadi kita tak ada masa nak pakai cantik-cantik ke apa. Yang penting kita buat baju yang tak payah gosok, tudung yang tak payah gosok, dan yang dia macam tak tebal sangat, sebab bila kita basuh dia cepat kering. Betul. Jadi kita akan ulang-ulang pakai baju yang sama sebenarnya. Kalau Haji Jun ada tips tak? Terima kasih tau Haji Kamal join. Haji Kamal kalau join bagi tahu. Jom kita welcome sikit siapa kita ada. Apa tu Haji Abamat. Terima kasih join sebab bagi tahu. Nanti kalau ada apa-apa macam Hajar Roslin kan, nanti saya kontak saya. Kalau mesti ada nombor saya kan. Kontak saya, nanti saya kalau tak tinggal nombor nanti kan. Betul. Nanti saya minta Cik Nadia untuk bantu Hajar Roslin. Kita bagi yang terbaik lah insya-Allah. Betul. Haji dengan Hajar yang lain pun kalau ada persoalan boleh DM kami. Kalau tak nak tanya dekat dalam live, boleh DM kami dekat. Rasa ada. Sorry insya-Allah. Boleh. Masya-Allah. Nanti sekejap saya tengok phone saya. Kita dapat follower. Masya-Allah. Hajar Mai. Saya tak pasti main lelaki ke main perempuan. Terima kasih follow sebab tak rugi follow. Saya bagi abang saya Mai juga. Saya doakan siapa yang follow kita ni supaya Allah jemput Haji Mai atau Hajar Mai ni dapat mengajikan umrah. Kan, Haji dengan Hajar yang mana masuk live kita ni, saya rasa Haji dengan Hajar bukan yang orang biasa-biasa. Haji dengan Hajar mesti bercita-cita untuk pergi ke Tanah Suci satu hari nanti. Lepas tu Allah pun sebenarnya jemput you all untuk lalu kat kita punya live ni. Untuk kita pergi, ya Allah, salah siapa tak pernah pergi mengajikan umrah ni. Kan, saya ada contoh, saya ada pengalaman sendiri. Sebelah saya ni Muaz ni. Masya Allah. Tak nak pergi umrah. Takut. Beratlah, rasa berat. Tak apa, dia takut tak tahu. Dia tak nak pergi umrah bukan apa. Sorry bukan dia rasa tak bersedia sebab muda lagi. Lepas tu macam too good to be true lah, sampai dia kata betul, sampai kat KLIA pun beliau masih tak percaya. Dan sampailah kat atas kapal terbang dah tak boleh turun. Dah tak boleh turun dah, waktu tu berserah je lah kan. Tapi sebenarnya kenikmatan Allah bagi bila menjejak kaki ke Madinah. Betul. Masya-Allah. Kan? Nangis lah. Allahu Akbar. Nangis, tapi saya nangis seorang lah, sorok-sorok. Masa dekat Raudah ke? Masa tu saya baru je mendarat. Kan sampai dekat hotel. Sampai dekat hotel time tu saya duduk dengan haji-haji yang lain tau. Kan jemaah lelaki yang lain. Time tu diorang tengah bersiap-siap ke apa kan. Saya duduk seorang-seorang tu, Allahu Akbar. Saya bukan menangis tak esak tapi macam tiba-tiba mengalir je air mata ni. Itulah air mata keikhlasan. Allahu Akbar kan. Tapi itulah dia kisah dia. Jadi Haji dengan Hajah betul kan. Haji dengan Hajah yang mana lalu kan kita punya live ni kepada Haji dengan Hajah kan. Kalau Haji dengan Hajah tengok daripada luar tingkap saja, jemput masuk, insya-Allah kita berkongsikan kisah-kisah. Saya kata bukan kisah sedih lah, kisah yang menyentuh jiwa, perasaan kan. Betul. Pergi ke Tanah Suci ni bukan satu benda biasa. Satu pencapaian yang tinggi juga bagi saya. Allahu Akbar. Terima kasih banyak sampaikan tu lah. Khairul ada satu rahsia. Sampai nak tukar masuk Hanin. Sampai kata nak tukar position lah, nak tukar Kejaya, nak tukar Kejaya. Boleh, amin. Insya-Allah. Apa salahnya, betul tak?
kan. Bagi saya kalau tak saya singgah sebab nampak Puan Jun je, Allahu Akbar. Masya Allah. Haji Rosdin. Haji Rosdin, terima kasih. Kan. Sahabat kot ni. Kan. InsyaAllah. Ada nombor. Ni betul. jemaah saya pernah pergi. Mungkin nanti kan Haji Rosdin join je, insyaAllah. Pagi saya buat juga. Saya buat semangat pagi-pagi. Betul. Saya Morning tengok, boost. Morning booster kan. Sebab saya tengok apa masalah-masalah kita sebenarnya semangat pagi tu tak ada. Datang pagi sebab saya kena bersemangat lah. Dan bila saya bersemangat ni, saya memang seorang yang high energy tau. Betul. Betul tak Mas? Allahu Akbar. Banyak betul lah idea Puan Jun. Idea macam-macam. Kita punya live ni pun adalah antara idea Puan Jun juga. Kalau tak berbeza kan. Sebab saya rasa saya tak nak macam bebankan sesiapa. Kita buat sesuatu tu dengan rasa seronok. Kita nak menyampaikan. Betul. Sebab bila Allah pilih kita untuk berkhidmat sebagai berkhidmat kepada tetamu dia, Bilifur Rahman. Kan. Dan kita tak ada kira, kita tak boleh berkira masa. Kita tak boleh berkira apa yang kita bagi. Kita kena bagi terbaik supaya setiap jemaah yang mengerjakan umrah ni bila balik kat Malaysia, dekat hati dia ingat tijrakan. Walaupun yang emergency lain, tapi dia pastikan kita jaga mereka punya ketenangan. Betul kan, masya-Allah. Haji Jun cakap tadi dekat saya kan. Salah satu testimoni berjaya lah kan. Bahawa kalau kita dah pasang niat ni, dah pasang doa kita ni kan, insya-Allah satu hari nanti dikabulkan. Saya bagi tahu juga kita ni dekat tijrakan ni memang tugas kita adalah untuk menyantuni tetamu Allah. Betul. Dan salah satu saya boleh kata dia adalah dia punya tempias tu kena dekat kita juga tau. Betul. Diorang ni pergi umrah. Kita selalu doa. Kita selalu doa untuk keselamatan diorang ni. Satu hari nanti, masya-Allah. saya sendiri bukti adalah kita ni berjaya kan jadi seperti jemaah kita juga. Dapat pergi. Bukan setakat pergi ke KLIA sahaja. Bukan sekadar pergi KLIA itu pun satu ni juga tu. Orang kata apa nama? Efek yang besar juga. Kita pergi dekat sana tengok jemaah pergi sendiri kan. Tak berkira pergi KLIA. Pukul 3 pagi. Bila-bila masa. Betul. Kan kita tengok kita meraihkan menghantar jemaah-jemaah tamu Allah ni sampai kita nampak dia turun kan. Turun eskalator kat bawah tu. InsyaAllah. Haji dengan Hajah yang mana join live kita pun ada juga. Kan Terima kasih, seawal pukul 6 pagi sebelum subuh lagi dah join live kita. Sebab dia lain tau Haji ngajar. Kalau Haji Hazim tak ada join sekejap. Kak P, terima kasih. Sebab dia berbeza tau. Bila kita pergi mengerjakan umrah ni, kita menghantar. Kita bermula dengan pergi KLIA je. Hantar kan. Lepas tu masa bila jemaah tu pergi hantar, kita suruh mereka doakan untuk kita. Tapi lagi satu servis yang kita buat, yang emergency buat juga, Anin Travel Anusia buat adalah sambut kepulangan jemaah. Masya-Allah. Yang tu kan Haji ngajar, sebab tu ramai orang nak pergi KLIA untuk sambut jemaah-jemaah ni, sebab masa tu mereka ni bila balik kat sini, dosa mereka dah seperti baby dilahirkan. Bayi yang dilahirkan seperti kain putih, tak ada dosa. Dan masa tu kita minta mereka untuk doakan untuk kita. Betul kan, masya-Allah. Time itulah kita nak kena tempias dia. Terima kasih kita ada dapat like daripada Hajah Jamilah Mahmud Karim. Karen. Haji Jamilah pernah pergi umrah tak? Kalau pernah pergi umrah boleh share tak bila? Ataupun pernah mengerjakan haji? Sekarang kan musim haji. Betul. Dan alhamdulillah juga saya pun dah dapat menyahut seruan haji. Seruan haji. Masya-Allah. Rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Berbeza tau. Ibadah umrah dengan ibadah haji, dia punya rasa nikmat dan rasa kepuasan dia berbeza. Siapa yang pernah lalui je. Kan haji ni bagi saya dia punya ibadat dia sebenarnya lagi berat daripada umrah. Sebab tu kenapa Muaz kata berat tau. Haji Rosdin pergi haji tahun 2018. Masya-Allah. Lama je. Haji Rosdin 2018 je. Ya Allah, lama tu. Masa tu masih lagi banyak benda-benda yang tak lengkap. Betul. Kan. Tapi saya respect lah. Tapi seronok sebenarnya dapat pergi tahun 2018 ni. Betul. Alhamdulillah. Dia sebelum tahun COVID-19. Betul. Kan, walaupun selepas tahun COVID-19 banyak benda-benda yang berubah. Tapi sebelum dia saya dengar kisah daripada nenek saya seronok juga. Kan banyak benda yang dibuka lah. Betul. Terima kasih Haji Hima join. Terima kasih join. Siapa yang join ni boleh je follow kita, tap screen dan share. Haji Ruby, terima kasih join. Bagi tahu bila pergi je umrah, kita doa sama-sama supaya nanti sebab terbukti juga. Muaz, baru ni kan jemaah kita, bukan jemaah lah, rakan kita kan. Rakan betul. Rakan TikTok kita sebenarnya sekarang ni sedang berada dekat Mekah. Masya-Allah. Itu saya pun tak expect. Nak tahu cerita tak? Masa tu kan Haji Rosdin nak tahu dengan cerita. Masa tu hari Jumaat juga. Kan? Kata tahu Khamis ke Jumaat?
Saya rasa hari Jumaat kot. Hari Jumaat. Lepas tu beliau dah buat rayuan haji lah. Dan dalam live tu dia join, dia kata boleh doakan tak untuk dia dapat panggilan haji. Jadi masa tu Ustaz Muaz lah doakan untuk hajah tu. Bukan Ustaz lah. Lepas tu sekejap lagi macam lepas kita habis live kan, tengah hari tu dia WhatsApp saya, dia beritahu dia dapat panggilan haji. Allahu Akbar. Hari yang sama tau. Hari yang sama. Saya pun terkejut juga. Balik daripada solat Jumaat tu, Haji Hajim bagi tahu dekat saya, Haji Ina kan. Haji Ina dapat pergi. Allah kan. Itu sebenarnya pentinglah doa ni kan. Betul. Lepas tu Haji Amia, terima kasih join. Siapa ni tetap join. Lepas tu kita bagi yang macam seronok untuk mengerjakan umrah ni. Betul. Bukan saja seronok tapi persediaan kita inilah tijrah care, bantu kan. Macam Muaz kata tadi, Muaz cakap tadi pergi haji ni susah. Betul? Betul. Haji Muhammad Amir baru nak start boleh je jadi ustaz. Amin, insya-Allah. Haji Muhammad Amir doakan dia. Saya memang pagi-pagi mereka ni kalau datang kat Andosa Tijarah ni, kita macam pergi ke pusat tahfiz. Betul tak pagi? Kenapa tu? Kenapa macam pusat tahfiz? Terima kasih. Ayah saya kan. Insya-Allah. Kita dekat sini ni alhamdulillah mak ayah saya selalu bagi tahu kan, setiap kali saya balik hujung minggu tu, mak ayah saya bagi tahu sampai dekat sana jangan tinggal, baca Quran tiap-tiap hari. Alhamdulillah saya boleh kata memang saya tak tinggal. Sebab kecuali apa? Sabtu Ahad lah. Kecuali Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad pun ada juga. Ada, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Saya bagi tahu dekat Haji Hajun, kenapa saya bagi tahu dekat ayah saya lah. Kenapa boleh saya tak tinggal bacaan Quran tiap-tiap hari tu adalah sebabkan dekat kita dekat office ni berkat daripada Haji Hajun punya arahan kan, untuk kita ni pagi-pagi setiap ahli tijrah care ni baca Quran sampai kita masuk pukul 8.30 kan, sampai pukul 8.45 baca Quran kan, 15 minit untuk ambil masa untuk baca Quran. Alhamdulillah, baca Quran bertadarus, betul bertadarus. Ada tim-tim dia, grup-grup dia kan. Maksudnya bila Muaz baca Al-Quran, ada rakan dia dengar. Lepas tu bila rakan dia baca, ada orang dengar lah. Sebab kita tak nak setakat baca je, tapi kita nak baca dengan betul. Berbetulkan tajwid kan. Alhamdulillah, kita pun ada matlamat. Sekarang ni grup saya pada juzuk yang ke-16. Masya-Allah. Kenapa kita juzuk 16 dan juga kenapa kita ada tim adalah target kita untuk khatam Quran tu kan. Itulah Haji Amir kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk first batch ni kita setiap grup tu baca bahagian masing-masing juzuk lah. Tapi bila dah habis kita akan khatam Al-Quran. Dah habis khatam Al-Quran ni, nanti kita akan grup akan bermula semula tapi dengan juzuk sampai habis lah. Sebab apa tahu saya macam salah satu doa mustajab juga adalah majlis khatam Al-Quran. Betul kan, masya-Allah. Terjadi pada diri saya juga sebenarnya. Alhamdulillah. Masa PKP tahu Jeng Ajah. Masa tu saya join secara online kelas mengaji. Kelas mengaji dan dia buat majlis khatam Al-Quran tu malam. Secara Zoom lah. Jadi masa buat tu saya biasalah PKP staff ramai berhenti dan saya kata siapa nak mencari seseorang untuk jaga social media ni lah. Untuk jaga sosial media platform ni. Tiba-tiba terdetik ada seseorang untuk saya, teringat nama dia. Lepas tu lepas habis khatam aku tu saya terus WhatsApp dia lah, WhatsApp dia, terus tag dia. Lepas tu dia pun reply, dia okey. Sampailah sekarang menjadi tim saya. Boleh saya kenal ke siapa tu? Puan Sarah. Masya-Allah, Puan Sarah. Dia bermula dengan social media kita. Puan Sarah kita pakar dalam pengurusan money exchange. Dia social media sebab dulu kan boleh work from home kan, sebab jadi kita tak perlukan social media ni staff untuk datang office kan. Jadi beliau lah yang bertanggungjawab untuk bina yang apa yang akaun social media kita ada sekarang ni. Masya-Allah. Itu cerita dia. Sebab tu saya memang suka majlis khatam Quran. Dan Muaz boleh share tak kalau kita buat majlis khatam Quran ni macam mana? Sorry jangan kita nak share sikit yang kat tijrakan ni kan. Kita akan buat satu event kan? Betul, event kan yang mana kita buat ni, kita hari tu campur kan, campur dengan tim Hanin juga buat majlis khatam Quran ni. Saya seronok sebabkan kita dapat buat pada waktu bulan puasa. Betul. Kita buat bukan biasa-biasa tau, bukan dekat office. Alhamdulillah. Haji Hajun ada spending sikit, kita buat dekat kafe. Masya-Allah. Semua pakai jubah kan, pakaian putih semua. Lepas tu yang best macam tu lah. Ada juzuk terakhir. Juzuk terakhir kita bacakan ramai-ramai kan. 1 jam je habis kan? 1 jam je habis kan, sebab juzuk terakhir juzuk ke-30 tu doa yang kita dah biasa baca kan. Dan juga alhamdulillah habis saja bacaan Quran tu, kita baca doa khatam Quran juga beramai-ramai. Kemudian malam tu pun, sebabkan tadi saya mention tentang bulan Ramadan,
Malam tu pun kita dapat solat tarawih bersama-sama. Masya Allah. Berjemaah. Alhamdulillah. Best lah. Boleh repeat lagi. Boleh repeat lagi. Itu sebenarnya saya rasa boleh jadikan rutin setiap Ramadan lah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So memang terbaik, memang best. Dan kalau Haji Ngajar ingin mengerjakan umrah, Alhamdulillah, pastikan kalau siapa dah register untuk mengerjakan umrah ni, pastikan Haji Ngajar dah ada ambil perlindungan umrah dengan Tijulakan. Betul. Sebab apa? Kita kenapa belum pergi lagi dah nak kena ambil? Kita kena protect adalah untuk trip cancellation. Maksudnya pembatalan perjalanan lah. Salah satu manfaat lah yang Haji Ngajar selalu terlepas pandang. Sebab dia kena beli awal, kena beli sekurangnya 7 hari sebelum tarikh penerbangan. Tapi nak aktifkan polisi tu, kita takut lupa. Jadi kalau sebulan dah kita dah confirm, syarikat travel dah bagi tahu tarikh semua dah confirm, beli je siap-siap perlindungan umrah dengan Tijulakan. Jadi senang. Betul. Sebab dia taklah kita cover 30 hari tu, kita akan cover 7 hari sebelum tarikh penerbangan. Dan andai kata lagi 3-4 hari kita demam-demam, batuk-batuk ke, tak sihat, dan doktor bagi tahu not fit to travel. Betul. Jadi kita boleh dapat balik, kita boleh claim balik buat tuntutan. Untuk bayaran package kita dah bayar tu kan. Dia memang tak cover penyakit sedia ada, tapi kadang-kadang bagi saya penyakit sedia tu akan melarat bermula dengan punca dia. Betul. Penyakit yang biasa-biasa, kena jangkitan kuman macam tu. Jadi alhamdulillah kepada Haji dengan semua, nanti Haji Rosdin wasabi saya, kami akan bantu, Cik Nadia akan terangkan nanti terpulang macam mana. Dan yang best tu sebab kami adalah pastikan perjalanan umrah, haji dengan hajat ataupun keluar negara tu dimudahkan oleh Allah Taala. Amin, insya-Allah. Dan juga berteman perjalanan haji dengan hajah tu pergi umrah kalau seorang-seorang lah, kalau yang tak ada keluarga tu kan. Maksudnya haji dengan hajah pergi berteman. Kami akan sentiasa bersama dengan haji dengan hajah walaupun kita tak ada dekat sisi. Insya-Allah daripada Malaysia ni pun kita boleh bantu. Lepas tu kan sebenarnya hari Jumaat yang penuh mulia ni, sebelum kita akhiri dengan baca doa, saya kan haji dengan hajah kalau pergi register umrah dengan Anin Travel ataupun Andusa Travel and Tours akan dapat buku ni, buku panduan umrah. Okey, buku panduan umrah ni Haji dengan Hajah, alhamdulillah bukan saja untuk pergi umrah, tapi kat Malaysia kita boleh amalkan juga doa-doa di dalam dia. Betul. Doa-doa dalam ni kita kenapa kalau kita contohnya Haji dengan Hajah dah register pergi umrah untuk 6 bulan daripada sekarang ataupun setahun. Bila kita register RM300 tu kita akan dapat buku ni kan. Bila dapat buku ni jangan simpan, kita baca doa-doa dalam ni semua ni, sebab nanti bila kita mengerjakan umrah tu, doa tu terus masuk dalam hati. Betul. Kan, best doa dia. Memang saya jangan amalkan. Jadi macam saya. Jadi juga. Jangan jadi macam saya nak baca last minute. Nak baca kapal terbang lah konon. Tak jadi. Tak jadi. Bangun-bangun buka mata je dah sampai dekat Madinah dah. Jadi insya-Allah kita akan tamatkan sesi live kita pada waktu pagi ni dengan satu bacaan doa. InsyaAllah pada haji dan juga hajah yang mana masih lagi berada dekat live ataupun di luar tingkap, boleh aminkan bersama. InsyaAllah tak ada masalah. Mana tahu kan salah seorang daripada kita ni diangkat doanya dan juga dikabulkan. Jadi insyaAllah sama-sama kita tanda tangan. Terima kasih join. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kami mohon keampunan-Mu atas segala dosa kami. Sucikanlah hati kami, bersihkanlah niat kami dan terimalah taubat kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, rezekikanlah kami peluang untuk menjadi tetamu-Mu di tanah suci. Rezekikanlah kami masa untuk menunaikan ibadah umrah. Rezekikanlah kami kesihatan yang baik, kekuatan tubuh badan, ketenangan jiwa dan kejernihan fikiran. Ya Allah, kami memohon agar setiap langkah para jemaah Engkau lindungilah dan peliharalah. Jauhkanlah kami daripada sebarang musibah, kesulitan dan bahaya. Kurniakanlah kami perjalanan yang selamat, ibadah yang tenang dan hati yang sentiasa bergantung kepadamu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui niat kami, kami juga memohon agar Engkau memilih kami sebagai asbab untuk membantu mempermudahkan urusan dan perjalanan para jemaah sepanjang mereka menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Jadikanlah khidmat kami ini sebagai ibadah, amanah yang kami pikul dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jumpa Jadi, lagi terima kasih banyak kami ucapkan pada haji dan juga hajah yang mana join. InsyaAllah kalau haji dengan hajah nampak lagi button merah dekat tepi ni kan, boleh tekan cepat-cepat. InsyaAllah kami sedang live waktu tu. Kan, jadi sampai di sini saja untuk saya dan juga saya Haji Ajun. Minta maaf. Boleh kita berjumpa lagi di masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.